Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nama Kak apa Kak? Nama saya Saripah Rubikah binti Said Abu Bakar. Okey. Saya dengar Kak ada pakai produk Mutiara, betul Kak? Betul. Berapa lama Kak dah pakai? Pakai lebih kurang 9 bulan dah ada kot. Ya, okey. Lebih Akak pakai 9 bulan tu, apa perbezaan dia, apa perubahan dia dekat diri Akak? Masa yang saya pakai mula-mula lagi, saya memang dah rasa dah serasinya. Sebabnya mula-mula saya pakai, masa benda ni sampai kepada saya tu kebetulan tangan sebelah tangan sebelah kanan saya ni lah kebetulan kebas sangat pula masa tu. Jadi saya pun ambil titisan tu, ambil calit sikit, calit sini sikit, calit sini, calit sini. Lepas tu saya buat gini Buat gini tak ada sampai 2 minit rasanya dah rasa baik. Itulah permulaannya. Lepas tu saya pun tak bolehlah memakainya. Mana agak sekarang ni tengah pakai produk ni lah. Ya. Okey, tentang sabun tu macam mana bila Akak pakai? Sabun ni masa saya ambil je saya tak boleh pakai lah dah. Dulu daripada mula-mulanya sampailah sekarang ni rasa saya dekat dah 9 bulan jugalah dah. Cara saya pakai tu saya belah ke 4 ni. Saya belah 4, 1/4 tu seminggu. Jadi tahanlah sebulan ni. Sekotak ni sebulan. Saya dah pakai, kalau tak silap saya dah masuk kotak yang ke-9 dah. Okey, apa perubahan dia bila Akak pakai sabun? Perubahannya mula-mula saya tak perasan lah juga. Cuma yang saya rasa badan saya rasa segar lah. Setiap ni hari saya rasa macam cegah je kan. Tak adalah rasa penat ke apa pun. Kalau daripada pagi tu saya buat kerja, kalau sibuk mana pun saya rasa saya tak rasa penatnya. Sampailah ke tengah harinya, sampai malam lah, sampai saya tidur. Tak ada ni terasa. Jadi cegah je rasanya. Okey, yang Akak yang perubahan mata tu Akak kata tak jadi operate. Perubahan mata saya ni, saya pun tak perasan mulanya sebelum saya menggunakan produk ni lah, sabun ni lah yang boleh katakan saya pakainya hari-hari. Dua kali sehari lah, mandi pagi-pagi dengan mandi petang. Saya ni pakai sabun ni. Saya pakai sabun ni sejak yang saya menggunakannya tu saya tak perasan lah lagi mata ni boleh ni sembuh. Cuma yang saya tahu ni baru-baru ni bila doktor buat ni pemeriksaan mata, barulah saya tahu sabun ni boleh menyembuhkan mata saya daripada glaukoma dan juga katarak. Mula-mulanya sebelum saya pakai ni dulu, doktor memang dah kata saya mata ni, dia kata dalam masa 4 bulan lagi ni kita buatlah pembedahan katanya. Lepas tu saya datang pula 4 bulan yang berikutnya tu dia kata, boleh pula tahan mata kok ni lagi ni kata dia. Lepas tu saya pun seronok juga dah mata saya okey dah. Sebab apa, glaukoma ni kalau nak buat pembedahan tu bahayalah sikit. Sebab glaukoma ni masalah urat-urat pada ni mata. Saya pun terfikir jugalah kalau nak buat pembedahan tu risau pula buta ke apa ke. Lepas tu 4 bulan lagi seterusnya tu saya datang baru-baru ni lah, bulan 1 ni berapa hari bulan hari tu saya pun tak ingat dah. Doktor cek mula-mulanya cek yang mengenai tes nombor tu lah kan, tengok nombor tu. Dia kata okey nak kau normal lah ni kata dia. Lepas tu cek pula untuk bahagian cermin mata tu, nak ni cek yang komputernya punya komputer sama tu. Yang ni bahagian cermin mata tu, pegawai yang cermin mata tu tanyalah saya, kok tak ada nak buat tukar lagi cermin ke kok, kata dia. Cermin kok ni nampak macam calo apa ni kata dia. Lepas tu saya kata entah lah, lepas tu saya tak ada pula rasa nak ni menukar-nukar cermin pula ada. Sebabnya selalu bila saya jumpa je pegawai tu, saya mesti kata saya ni tak ada selesa lah mata, rasa saya nak tukar cermin ni. Rasa macam tak ada ni puas, rasa macam mata tu rasa macam tak ada ni sesuai cermin tu. Tapi bila dia tanya ni saya
Saya kata hidup lah pula rasanya. Lepas tu check pula untuk apa nama ni, untuk komputer tu pula. Cek pula yang misi tu kata bila dah cek tu semua, kok yang kok cek ni kok lebih baik daripada yang lepas-lepas ni. Kok boleh katakan 100% katanya baik katanya. Alhamdulillah. Yang ni sebelah kanan pun elok, yang ni sebelah ni kiri pun elok katanya. Alhamdulillah. 100% katanya elok ni kok katanya daripada yang kok cek-cek yang ni lepas-lepas. Saya kata alhamdulillah, dia di dalam hati tu berkata-kata lah. Ini dia sebab pakai sabun magnetic aura ni lah kata. Tapi saya pun tak cakap, saya pun diam. Yalah, tak ada nak cakap apa-apa. Lepas tu jumpa pula doktor mata lah pula. Jumpa pula doktor ni mata pun cek semuanya yang macam mana yang ni sepatutnya selalu dia cek dengan saya tu. Lepas tu doktor ni mata pun kata memang betul lah kok katanya. Mata kok ni memang udah ni baik keseluruhannya ni katanya. Alhamdulillah. Sebabnya katarak kok ni pun sekarang ni nipis je dah katanya. Kalau tok kan dulu dia dah kata nak buat ni pembedahan, alih-alih dah kata nipis pula dah elok. Yang ni glaucoma kok ni pun katanya udah ni baik katanya. Tapi walaupun kok dah baik glaucoma kok ni bukanlah maknanya kok terus tak ada pula glaucoma. Kok ada lah katanya. Sebabnya glaucoma ni memang dia tak ada boleh lah nak terus nak dikatakan pulih sepenuhnya. Tapi kata dia bahagian mata kok yang dulu yang gelap-gelap tu semua dah terang kok katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata saya. Tapi walaupun macam mana pun saya tetap jugalah pakailah juga ubat yang dibagi kan. Yalah. Sungguh pun dia kata mata saya tu kiranya pulih lah sepenuhnya. Itulah mengenai sabun ni. Sabun ni saya rasa memang bagus lah. Sebab apa kawan-kawan saya dekat tempat kerja mana yang menerai pun, anak-anak mereka memuji muka mak mereka dah cerah. Cerah kata mereka. Nampak ada perubahan. Padahalnya barulah seketui 2 pakai hanya sabunnya. Anaknya dah nampak. Nampak dah cerah. Sebab muka maknya tu bermasalah lah sikit. Itu yang dia nampak agaknya. Ada pula kawan yang saya yang seorang tu, dia masalah macam tumit dia ni kan. Bahagian tumit dia ni kering. Kering lepas tu macam gatal-gatal di sini. Jadi saya syorkan dia pakailah sabun. Pakai sabun sapulah seluruh ni badan juga. Tapi dia sapu dekat ini juga. Tapi dia kata memang bagus, elok katanya. Eloklah kulit dia. Kulit dia. Dia pakai juga sabun. Di mana akak dah pakai, kawan-kawan dah pakai. Pengalaman akak kawan-kawan yang dah pakai, apa dia efek pada akak kaki tu je lah. Yang lain-lain? Yang lain-lain kawan. Yang lain-lain kawan tu dia orang menggunakan macam untuk mencegahkan badan lah. Macam yang saya kata kepada demo. Sebabnya kalau kita pakai sabun ni, yang ni pentingnya kita dapat kecergasan kan. Hari-hari kita rasa cegah je badan. Tak ada rasa penat. Tak ada rasa letih lah. Letih ke apa tak ada.